Assalamualaikum. Kalau nak cerita nak buat inquest and so on kan, saya tak salah. Betul, inquest tu selepas dia mati, selepas beliau meninggal, arwah meninggal, katalah dia meninggal pukul 12 malam. Dia masuk hospital di wad kecederaan pada pukul 8 pagi. Jadi, sekarang ni, melalui pengalaman, inquest is inquest. Laporan kecederaan, sebab masa tu dia hidup tau. Mana laporan kecederaan tu? You are talking about inquest, you are talking about postmortem. That is after death. Sebelum mati, mesti ada laporan kecederaan. Contoh dia dalam kes accident. Aku selalu buat kes accident. Aku minta laporan kecederaan dan postmortem. Now, mengapa tidak timbul laporan kecederaan pukul 8 pagi membawa ke 12 malam? Kononnya arwah meninggal 12 malam lah kata. Aku tak tahu pukul apa. Jadi sekarang ni 8 pagi hingga 12 malam tu ada laporan perubatan. Mana pergi laporan perubatan? Don't talk about inquest. You don't talk about postmortem yet.